Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So hari ni, sekarang jam tengah hari. Sekarang ni kita nak buat masak untuk berbuka. Jadi kita akan berbuka ramai-ramai. Okay, so hari ni saya akan masak asam pedas. Asam pedas apa? Saya akan masak asam pedas ikan siakap. So let's go, kita sediakan bahan-bahan. By the way, semalam saya dah sediakan sikit. So hari ni kita just tolong sikit-sikit gitu je. Let's go. Okay, so ini adalah bahan-bahan nak buat asam pedas. Craving juga nak makan asam pedas, so saya masak lah kan. Okay, sekarang ni kita tinggal nak campak-campak je sebab kita dah siap prepare semua benda. Ni kurang agak-agak je, tapi dia kena banyak lah minyak, tapi jangan banyak sangat. Okay, now kita punya, saya rasa api cili kita dah panas. Ikan tempat yang paling saya tak sabar. Ikan ni kita kena hati-hati sebab takut dia hancur korang. Masukkan segala daun kesum, santan. The part yang saya paling takut sebab kita nak gaul dia. Saya takut ikan kita hancur korang. Dan kita masukkan cukup rasa garam. Part yang paling besar is kepala. So kita kena berhati-hati di jalan raya. Tak tahulah rasa apa masak di bulan puasa. Kita tak boleh nak rasa. Saya agak-agak je semua benda ni. So hopefully sedap lah. Kita tak minta sedap lah, kita minta ada rasa. Tapi nak jugalah sedap. Semualah. Ikan ni sebenarnya kita tak perlu tunggu lama pun, sebab nanti kita nak kena masukkan. So kita masukkan apa nama benda ni, bendi dulu. Okay, okay, the last one kita akan letak tomato. Lauk kita dah siap, tapi ikan dia agak hancur sebab ikan besar-besar plus berat plus banyak isi.
So tak apalah. Tak tahulah rasa macam mana. Okay ni. Okay je. Rasa macam mana pun. Tengok dia orang ni menyibuk. Hey, kita tak shoot banyak sangat sebab a bit rushing. So it's okay. Harap korang enjoy. Nanti next kita akan repeat lagi buat asam pedas ayam and udang masak lemak. Okay, so harap korang stay tune. Harap korang support Nizah. Like, subscribe, comment and share. Dah.